Okey, di sini saya ada gambar dapur bersepah dan gambar rumah bersepah. Okey. So kalau rumah anda bersepah, anda boleh tangkap gambar, lepas tu anda bagi AI tolong kemaskan rumah anda untuk anda dapat idea. Okey. So first kita pergi dekat ChatGPT. Lepas itu kita tekan dekat sini, hanya dengan single code saja kita boleh dapat idea. Okey, kita tekan dekat sini, lepas tu ambil add photo and files dan kita pilihlah gambar rumah sepah tadi. Jadi anda uploadlah gambar rumah anda sendiri. Lepas tu type redesign my house. Redesign my house. Lepas tu tekan dekat sini. Dan dia akan tolong redesign balik, susun balik rumah kita. Apabila kita tengok gambar ni, kita dapat idea lah. So kalau kita susun ikut gambar yang AI bagi ni, jadi rumah kita pun kelihatan cantik. Okey, dah siap. Tak. Okey, ini adalah gambar yang sebenar. Lepas tu AI dia mengkaji rumah kita ni, ada kursi, ada meja, ada macam-macam. Lepas tu dia tolong kemaskan untuk kita, ataupun dia tolong arrange barang-barang dalam rumah kita menjadi benda ni. Nampak tak? So apabila kita nampak macam ni, kita dapat idea untuk kita susun kursi, meja kita apa semua untuk kelihatan lebih kemas. Okey, kita buat satu lagi ya. Saya upload gambar dapur pula. Biasa rumah orang kan dapur dia bersepah. So saya akan upload gambar dapur bersepah. Lepas tu saya akan type prompt dia, redesign my kitchen. Okay. Lepas tu tekan sini dan dia akan redesign balik dapur kita. So kita tunggu sebentar. Kalau anda nak dapatkan prompt ataupun gambar hasilan tutorial apa semua ni kan, anda boleh join membership saya akan letak kat situ. Link berada di description. Okay. Dan tutorial lain pun ada juga. Kalau anda join membership saya, anda tak perlu layari YouTube saya lagi dah, sebab video pun saya akan upload kat situ, dan resources coding apa semua saya akan letak kat situ, one stop je. So kalau anda nak jadi student saya, anda bayar dan anda join membership tu. Okay, dah settle. Jadi ke anda pun boleh juga anda tangkap gambar rumah anda, bilik anda, tahun tandas dan sebagainya, upload masuk ke dalam ni dan tulis je redesign my bathroom lah, redesign my office dan lain-lain. Macam anda lihat di sini, ada jugalah dia add benda yang kita tak ada dalam gambar ni. Contoh macam tempat sangkut ni apa kan, tapi benda ni pun kita boleh cari dekat kedai DIY sebagainya. Nampak tak? Jadi daripada dapur design macam ni kepada yang ni, kan cantik. Jadi kalau kita nak dapur kita kelihatan macam ni, kita boleh print gambar ni, tampal dan set lah goal. Kita akan usaha ubah dapur kita menjadi macam ni dalam masa 5 bulan ke apa ke. Yang ni boleh jadikan goal untuk mengemas rumah. Okay, itu saja share video ni dengan suri rumah ataupun dengan siapa-siapalah yang ada masalah
nak ubah suai rumah dan sebagainya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan komen di bawah video ni apa pendapat anda. Wassalam.